daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang mukmin itu dapat mencapai darjat orang yang berpuasa yang mendirikan sembahyang di tengah malam disebabkan akhlaknya yang mulia. Hadis riwayat Abu Dawud. Pengajaran hadis, Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang amat tinggi kepada orang yang berakhlak mulia setaraf dengan orang yang berpuasa serta mendirikan sembahyang di tengah malam. Dan yang kedua, orang Islam hendaklah berusaha mempertingkatkan mutu akhlaknya yang mulia di dalam kehidupan hariannya supaya setiap amalan yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita amal, kita sampaikan apa yang kita dengar pada hari ini. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.